Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benda alam ni tak berapa nampak sebab dia ada mega sale ni. Saya pun tak tahulah. Buka-buka memang ada mega sale ni. Tak berapa nampak Tak apalah tuan-puan. Kita teruskanlah apa yang ada ni, kita teruskan. Okay, tuan-puan. Tuan-puan ada yang berminat itik tak? Beli itik. Ibu suruh jual itik itik. Tuan-puan ada yang minat itik tak? Ada siapa minat itik tak? Nak jual itik? Saya akan jual di Facebook lah, Facebook. Tapi kalau tuan-puan ada yang berminat untuk beli itik, bolehlah PM tuan-puan
Ha. Itik kampung ataupun itik campur apa. Dia dah tak premium ataupun nak baka dia macam ada itik daging kan. Ada itik telur, dia dah campur itik daging, itik telur dengan serati bacon macam tu lah tuan-puan dia dah campur. Okey tuan-puan. Pagi tadi saya dah live lah. Pagi tadi saya dah live. Saya tengok muka saya dengan durian ni dia menang pada lebar tuan-puan Dia menang pada lebar. Dia menang pada lebar. Dan ni pun dah macam muka saya kan. Ni kecil sikit. Ni muka saya lagi besar lah. Maknanya tuan-puan, dia tak boleh nak besarkan dua lah kan. Dua-dua ni tak boleh besarkan. Dia akan lebihkan salah satu. Macam ni lah. Macam ni tuan-puan. Yang ni besar sikit daripada ni. Tapi kan tuan-puan, setiap kali saya tengok yang ni kan, saya rasa takut lah tuan-puan. Takut sebab apa? Takut sebab dia besar. Tapi dia boleh besar gini. Dia 5 pansir tuan-puan. 5 pansir dia. Tuan-puan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 6 tuan-puan. Tapi dia kecil. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ni kecil. Ni 6. Tapi dia kecil lagi. Tapi dia memang lewat tuan-puan. Dia bukan batch 2 ni. 4 ni. Dia batch lewat sikit. Tapi dia 6 pangsa tuan-puan. 6 pangsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia boleh jadi 8 pangsa. Tapi dia tak center tuan-puan. Tak tahu kenapa dia tak center. Dia memang nak membesar tu memang macam tu kot. Sebab dulu yang ni pun dia tak center. Tak berapa center lah. Tapi dia macam dah center balik. Tengok tuan-puan, dia dah macam ada tembam-tembam ni tuan-puan. Tembam-tembam dia ni. Sini kan dia dah tembam. Tengok ini belah sini dia macam dah tersembul tuan-puan. Ni dah tersembul dah. Dia tembam. Maknanya dia tengah buat isi dalam tuan-puan. Dia tengah buat isi dalam. Dah besar-besar muka saya lah tuan-puan. Dah besar-besar muka saya dah ni. Saya rasa kan kalau dia besar kepala saya kan, dia 3 kg tuan-puan. Dia 3 kg. Saya rasa lah dari segi bau dia masih lagi bau apa? Bau bunga tu kan. Bau nektar tu. Kan? Tuan-puan pernah dengar bau durian punya bunga? Dia bau nektar lah. Masih muda lagi tuan-puan. Muda lagi tuan-puan Tak tahulah dia seminggu lagi ataupun lebih. Saya tak tahu. Tapi hari ni saya cuba ikat lah. Hari ni saya cuba ikat. Saya dah banyak kali dah kena semut ni. Semut hitam ni dia boleh buat apa ketumbuhan lah tuan-puan. Boleh buat ketumbuhan semut hitam. Ni ada semut hitam ni. Nampak ni. Saya tunjuk tuan-puan semut hitam. Saya agak fobia lah dengan semut hitam ni. Mana semut tadi?
Ni dah kering tuan-tuan, kita boleh cabut. Cabut. Ni lama-lama dia akan kering ni. Yang ni bunga yang tak jadi lah. Yang ni tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Dia dulu punya tak jadi. Bunga baru tak ada lagi tuan-puan Saya tengok bunga baru tak ada lagi lah. Padahal saya dah 2 minggu paklor. Paklor saya tak banyak tuan-puan. Sikit lah, satu pelutuk botol kecil. Satu botol kecil kan. Tak jadi ni. Tak jadi. Ni apa pasal tak jadi ya? Saya lupa dah. Oh dia ni kaki ayam. Kaki ayam macam ni tuan-puan. Ni dia tak jadi tuan-puan. Sepatutnya kalau yang ni tengah bola tenis kan. Buat apa? Besar penumbuk kan. Yang ni tengah besar penumbuk. Yang ni tengah jadi bunga. Dia tak jadi tuan-puan. Bunga je gugur. Ni bukan satu batch ni. Bukan satu batch. Yang ni susulan. Susulan je tak jadi. Sebab apa? Mungkin sebab baja tuan-puan Saya letak banyak baja ataupun sebab dia tengah ada buah ke, nutrisi tak cukup ke, apa ke kan. Sebab hujan ke apa kan tuan-puan. Tak adalah susulan. Tapi dari segi batch, yang ni satu batch. Macam seingat saya ni satu batch. Dia satu batch. Tapi yang ni dia lambat sikit tuan-puan. Dia kecil sikit yang ni. Yang ni besar sikit. Dia satu tangkai. Dia punya pengagihan makanan tu tak sekata lah tuan-puan pengagihan makanan tak sekata. Sepatutnya satu tangkai satu buah tuan-puan. Satu tangkai satu buah kan. Tapi saya biarkan. Kalau boleh janganlah 3 kan. 2. Kalau buah tak banyak 2 pun okey kan. Daripada saya buang jadi satu, yang ni set satu. Nanti jadi 2 je tuan-puan. Dan yang ni batch lain. Yang ni susulan dia. Yang ni susulan. Lambat sikit dalam berapa minggu tuan-puan 3 minggu mungkin tuan-puan sebab yang ni dia dah besar takror. Yang ni baru orang kata apa, besar bola tenis besar bola tenis. Dia lewat dah. Dia bukan satu batch. Yang ni bukan satu batch. Yang ni lewat. Yang ni sebenarnya susulan. Okey tuan-puan follow tuan-puan ada yang follow kan. Tolong follow tuan-puan Tolong follow. Kita akan berkongsi lah tuan-puan. Kalau ada yang nak berkongsi ilmu, boleh lah berkongsi dengan saya kan tuan-puan boleh berkongsi dengan saya. Pokok ni tak puning lagi. Tapi sebelum ni dah puning lah. Daun je dah kering lah. Maknanya saya kena puning lagi ni. Tengok atas pun nak kena puning lagi tuan-puan. Nak kasih je ni. Dan saya kena ikat ni. Yang ni kena ikat. Yang tu penting lah. Yang ni penting ni ikat. Sebab kemungkinan mungkin minggu depan dia gugur tuan-puan. Kemungkinan dia gugur minggu depan. Saya tak pasti tuan-puan. Sebab saya tanya ChatGPT. Dia kata minggu depan. Jawapan ChatGPT kata minggu depan. Tapi yang saya kira akhir bulan 6 atau bulan 7 lah. Bulan 7. Saya ingatkan bulan 7. Rupanya ChatGPT kata lagi seminggu. Maknanya minggu depan kan. Minggu depan. Masa saya search tu 2 minggu lepas. Dia kata lagi 2 minggu lagi kan. Dan kebanyakan orang pun cakap 2 minggu lagi. Ada yang daripada yang live ni kan. Daripada di kalangan tuan-puan ni ada yang cakap 2 minggu lagi. Maknanya minggu lepas tu kan. Maknanya minggu ni lagi seminggu lah tuan-puan. Lagi seminggu. Tapi apa pun tuan-puan, saya kena bersedia tuan-puan. Saya kena ikat. Saya kena ikat. Yang ni pun saya tak pandai lagi macam mana nak belajar ikat tuan-puan. Nak kena belajar ikat lah tuan-puan. Saya pun tengok TikTok orang kan. Dia pun tak tunjuk sangat dia ikat macam mana tuan-puan. Saya ikat asal boleh lah. Nanti saya akan ikat asal boleh lah tuan-puan Saya akan ikat asal boleh. Tuan-puan. Dia punya lebar je dah lebih lebar daripada muka saya tuan-puan
Lebar dia dah lebih lebar daripada muka saya. Ada orang tengok beg nombor 5. Kita tengok sama-sama produk nombor 5 tuan-puan. Kita tengok sama-sama nombor 5 tuan-puan. Ada orang tengok nombor 5, kita tengok nombor 5 tuan-puan. Sambil tu Yinon Bio Green. Bio Green tuan-puan. Yang ni rasa apa? Kalsium boron ni kan. Ni kalsium boron rasanya. Tapi yang ni besar tuan-puan. Kalau tuan-puan berminat untuk Bio Green ni, yang ni saya rasa kalsium boron tuan-puan. Betul tak? Folia. Yinon Bio Green XL baju folia, baju subuh sesuatu tu. Oh, ni Bio Green. Bukan kalsium boron Bio Green. Yinon Bio Green adalah baja folia isokinetik yang diformulasikan berdasarkan keperluan pertumbuhan tanaman tempatan dengan teknologi terkini. Baja jenis ini biasa digunakan dalam pertanian dan hortikultur. Daripada Florida, CI mengandungi bahan mentah berkepekatan tinggi dan berkualiti. Yinon Oh, saya ingat kalsium boron. Ni bukan kalsium boron. Ni macam Bio Green ni untuk subuh lah tuan-puan Untuk subuh, untuk pokok yang sedang membesar tuan-puan Proses vegetatif vegetatif. Kalau produktif, fasa-fasa buah macam ni produktif vegetatif. Dia fasa yang tengah fasa membesar. Kalau tuan-puan berminat untuk suburkan pokok, bolehlah cuba ni. Dan syarikat ni pun ada, dia keluarkan kalsium boron Kalsium boron saya guna. Setakat saya guna, saya berpuas hatilah dengan syarikat ni. Sebab apa tuan-puan? Dia punya produk ni kan antara yang paling murah tuan-puan kalau 4 liter tu kat orang lain dah beratus dah tuan-puan. Yang tu bau berapa? Bau. Ada orang tengok produk nombor 4 tuan-puan Ada orang tengok produk nombor 4, kita tengok produk nombor 4. Dan saya pun guna juga. Ada folia juga daripada Yinon tu. Saya guna. Ausin Ausin cytokinin. Yang ni tuan-puan, dia berbau sikit tuan-puan. Saya dah guna dah. Ya, baja amino ausin cytokinin, dia berbau sikit tuan-puan Ada yang sedang melihat beg nombor 5. Jom kita tengok beg nombor 5. Beg nombor 5 yang tadi tuan-puan. Beg nombor 5 yang tadi tuan-puan. Ramai pula yang tengah tengok produk tuan-puan. Marilah kita tengok produk nombor 5 tuan-puan. Yang tadi saya nak habiskan cerita tadilah. Yang ni sebab saya walaupun saya tak dapat sampel percuma tapi produk dia saya beli tuan-puan Ada yang tengok produk nombor 4. Cytokinin tadi Cytokinin tadi dia cytokinin dia busuk sikit tuan-puan tapi bagus untuk dia ada ausin ausin perlu nak cakap pasal Yinon ni tuan-puan. Yinon ni syarikat Yinon ni tuan-puan dia antara yang murah tuan-puan. Kalau tuan-puan ada lag sikit tuan-puan lag tuan-puan. Ya, ada yang tengok produk nombor 5 yang saya pin tuan-puan. Kalau pokok tengah membesar dan pokok tuan-puan banyak, 4 liter ni banyak tuan-puan. Yang guna sikit je tuan-puan. Guna sikit je. Kemungkinan guna dalam, tengoklah itu sukatan dia dia ada sukatan dia. Kalau saya bedal je satu penutup tu saya tutup. Satu penutup pun okey sikit tuan-puan. Sikit je tuan-puan. Saya bedal satu penutup tu untuk berapa liter air?
Yang tong galas tu kan. Tong galas tu. Berapa? 10 liter tak? 15 liter tak? Saya bedal satu penutup tu. Dia akan lama. Tapi tuan-puan, yang tu untuk subuh tuan-puan. Saya bagi tahu ni, yang tu untuk subuh. Jangan tuan-puan tengok buah ada buah ni, tuan-puan beli yang untuk subuh tuan-puan Untuk subuh tu untuk persiapan untuk berbuah tu bagus tuan-puan. Sebab persiapan berbuah kena pokok subuh lah. Tak boleh pokok sakit tuan-puan kan untuk berbuah. Kalau pokok sakit berbuah kan, dia kena buang buah tuan-puan. So tuan-puan kalau nak subuhkan pokok boleh lah. Baja Inong ni untuk subuhkan pokok tuan-puan Tadi ada orang tengok beg nombor berapa, saya lupa tadi Nombor 4 tak? Untuk Bayu Green ni untuk subuh tuan-puan. Dan syarikat ni pun juga ada orang tengah melihat produk tuan-puan. Saya tak dapat dia tengok produk nombor apa. So Union syarikat Union juga ada ada untuk berbuah tuan-puan Saya cuba cari yang Union yang untuk berbuah punya. Ada tak? Baja setiap syarikat ada produk-produk untuk subuh, untuk buah kan. Kita cuma kena pandai tuan-puan. Kena tuan-puan kena pandai lah. Mungkin saya tak ada kat sini, saya tak ada tuan-puan. Kalau tuan-puan ada pokok kan, cuba untuk buahkan kan. Tuan-puan boleh pertimbangkan Baja siam ke tuan-puan kan. Baja siam. Ataupun baja khas durian pun boleh tuan-puan. Atau Huacang Gromax ni tuan-puan. Sebab dia dia memang untuk buah kan. RM4 je tuan-puan. RM4. Cuba lah tuan-puan. Letak kat pokok kan. Kalau tuan-puan ada pokok selain pada durian lah. Kalau pokok tuan-puan ada pokok durian, cuba baja khas durian tuan-puan. Yang ni untuk durian pun boleh ni. Baju Huacang Gromax Premium yellow kan tuan-puan. Yellow untuk bungakan dia kan tuan-puan Kalau merah biasanya untuk pokok berbuah kan tuan-puan kan. Dan saya akan pin lah. Apa tadi? Baja khas durian kan. Baja khas durian. Baja khas durian pun tuan-puan boleh cuba tuan-puan Dia memang khas untuk pokok durian lah. Kalau pokok durian tu belum subuh lagi, dia akan subuhkan lah tuan-puan Dan dia pun boleh bungakan, buahkan pokok durian. Cuma yang tuan-puan, saya tak pasti lah tuan-puan. Saya tak pasti yang buah ni daripada baja ni. Sebab saya letak banyak baja tuan-puan. Salah satu je ni lah baja khas durian tuan-puan kalau tuan-puan berminat, bolehlah tengok dan cuba ikhtiar kan, ikhtiar. Selain itu pun tuan-puan, saya ampin lah. Selain itu baja siam juga saya rasa dia punya ni kan. Baja siam juga main peranan tuan-puan Saya tak tahu mana satu yang membuatkan dia berbuah tuan-puan Saya dah sebelum ni saya buat macam ni macam nampak muka saya. Sekarang dah tak nampak muka saya tuan-puan. Sebab dia mungkin dia dah membesar kot. Dan mungkin dahan ni dah kendut sikit. Nak kena tarik lagi. Nak kena tarik tuan-puan. Tuan-puan ada soalan ke? Tak nak tanya macam mana nak ni kan. Nak buahkan durian ke? Saya pun dalam
saya pun tak pakar lagi tuan-puan kan. Contohnya sekarang kan. Sekarang ni saya nak bungakan dia kan. Sebelum ni ada kan. Sebelum ni ada bunga. Maknanya dia tengah berbuah ni kan. Dia tengah berbuah. Kita nak bungakan dia lagi. Kita nak dia ada. Bila gugur ni. Saya tak pasti lah tuan-puan. Kemungkinan paling cepat pun minggu depan tuan-puan. Paling cepat pun minggu depan kan. Yang ni pun dah besar kepala saya tuan-puan. Dia lebar. Dah lebar daripada kepala saya ni. Dah lebar daripada kepala saya. Cuma dia punya ketinggian je tu, kepala saya lagi tinggi lah tuan-puan. Tapi dia gugur bila tu, saya rasa minggu depan tuan-puan. Saya rasa minggu depan. Saya tanya ChatGPT pun minggu depan. Dan ada yang dalam live ni pun cakap, minggu lepas cakap 2 minggu lagi. Maknanya minggu depan tuan-puan, minggu depan. Tapi saya akan ikat tuan-puan. Saya akan ikat hari ni tuan-puan. Hari ni saya nak balik rumah saya. Hari ni nak balik rumah balik. Hari ni saya ikat. Hari ni saya ikat tuan-puan. Saya ikat pakai tali rapia je tuan-puan. Cumanya nak ikat tu saya tak pandai tuan-puan. Yang ni sebab yang ni buah pertama saya tuan-puan. Buah pertama saya. So saya nak ikat tak pandai. Kebanyakan saya tengok kat TikTok pun orang ada yang tunjuk ikat tapi tak tunjuk full tuan-puan. Cara nak ikat ni pun kan. Cara nak ikat ni pun orang kedekut kan tuan-puan. Bukan kedekut lah, orang tak bagi nampak sangat lah tuan-puan. Tak tahu kenapa tuan-puan. Mungkin tak sengaja kan. Diorang tak sengaja. Diorang ingatkan ikat ni benda yang biasa. Bagi saya, bentuk saya yang first timer ni tuan-puan kan. Saya untuk buah yang pertama saya ni kan. Saya tak tahu ikat macam mana nak ikat tuan-puan. Saya akan ikat macam mana tuan-puan. Saya akan belit je lah. Belit sini kan. Belit je. Lepas tu ikatlah kat sini kan. Kat sini kan. Di sini kukuh sikit kan tuan-puan. Belit-belit. Ikat kat sini kan. Lepas tu nanti dia jatuh. Yang ni. Yang ni dia akan putus lah tuan-puan kan. Nak kata putus macam mana bahasa Melayu, dia akan tertanggal daripada ni lah. Yang ni akan kekal tuan-puan. Yang ni. Dua ni. Ni. Sekarang ni dia dah berbentuk cincin lah tuan-puan. ChatGPT kata kan, tanda-tanda je nak tu, dia akan berbentuk cincin kat sini. Dari bentuk cincin ni. Tapi tak berapa bentuk lagi lah. Saya rasa kalau minggu depan je gugur, mungkin lah. Itu pun paling cepat minggu depan lah tuan-puan. Paling cepat pun minggu depan. Tapi saya kiraan awal saya bulan 7 tuan-puan, bulan 7. Tapi ChatGPT kata minggu depan. Minggu depan kan. Pak, ni dia pun dah ada cincin kan. Ni pun dah. Dia punya duri pun nampak macam jalan tersentuh tuan-puan, nampak. Dia berjoget. Tersentuh sikit je dia berjoget lah. Dia ada retak-retak kat sini tuan-puan Dia ada retak-retak segi, nanti dia gugur lah tuan-puan kan. Cuma saya akan ikat lah. Saya akan ikat hentam lah. Orang kata ikat hentam tuan-puan. Sebab saya first timer tu tuan-puan. Orang pun dalam TikTok pun tak berapa ajar cara nak ikat buah kan. Buah durian. Antara kebaikannya ikat buah durian tuan-puan, satu je memanglah tak jatuh kat tanah tuan-puan kan. Saya nak pasang jaring pun, pokok saya bukan tinggi-tinggi atas kan. Dia paling berkesan ikat kan. Yang pasang jaring tu. Sebelum ni ada orang cakap, pasanglah jaring kan. Padahal pokok saya tak adalah tinggi kan. Buah pun tak adalah tinggi sangat kan. Ada ibu nak masuk live? Tak ada orang sangat. Paling tinggi ni teman-teman, paling tinggi. Cuma itu buah nangka tak boleh tu. Tak boleh buang situ ibu, nangka.
buah nangka. Sebab dia dari hitam tu kan. Dia risau dia apa penyakit kulat. Risau dia merebak pada pokok durian pula. Dia kena bakar. Ayam mati tu ada. Dia macam kau lah. Tak tahu sempat ke tak. Yang paling tinggi ni tuan-puan. Ni. Ni memang besar tuan-puan. Saya rasa macam dah besar kepala saya tuan-puan. Ni. Cuma yang ni kan. Dia besar sikit daripada yang ni. Dia boleh nampak beza. Yang ni kecil sikit. Ni besar sikit. Yang ni dia tak Yang ni dia tak nampak beza sangat tuan-puan. Dia tak nampak beza sangat. Dua ni kan. Yang sebenarnya yang ni kecil sikit. Yang ni besar sikit. Nampak juga beza kan. Tapi yang tu ketara lah dia punya kecil tu. Sebelah besar, sebelah kecil. Tuan-puan Apa tadi cerita tadi? Lupa dah. Ada orang komen dah. Tak ada orang komen Yang last tadi yang komen apa? Bacalah komen bang. Organik ke? Organik. Ada Raja Wali. Tuan Raja Wali ada lagi ke? Tuan Raja Wali. Tuan Raja Wali ada lagi ke dalam ni? Tuan Raja Wali Tuan Raja Wali organik ke? Bacalah komen bang. Minta maaf lah, saya ni monofunction. Kalau saya cakap tu saya susah sikit nak baca. Ada lagi ke Raja Wali kan? Ada lagi ke Raja Wali dalam ni? Dia kata baja organik ke? Maksud dia baja organik, baja khas durian Baja khas durian tu bukan baja organik. Tapi seingat saya dia hitam-hitam juga kan. Cuma dia bukan organik, dia kimia juga tu. Tuan-puan boleh tahu sendirilah tuan-puan. Boleh tahu sendirilah tuan-puan. Ya. Kalau Raja Wali ada dalam lagi ke? Tuan Raja Wali. Kalau tuan bertanyakan tentang baja khas durian kan. Baja khas durian. Contoh saya pin tuan-puan. Okey. Tuan-puan boleh tengok sendiri tuan-puan boleh tengok sendiri. Mana ni? Ni. Tuan-puan pergi tekan tekan baja khas durian tu kan. Lepas tu tuan-puan tengok dekat subscription kan. Baja durian dia tulis kat situ kan. Baja khas durian, baja raja buah durian, baja premium import, baja durian 12 10 21 2 humic acid, fulvic acid. Daripada sini kita tahu dah. Bila dia tulis 12 10 21 2 humic acid, fulvic acid. Maknanya tuan-puan apa? Maknanya dia adalah baja kimia tuan-puan Baja kimia, bukan baja organik tuan-puan Baja organik kita boleh letak dalam sikit tuan-puan kalau boleh letak luar jugalah. Organik pun letak luar jugalah tuan-puan Tapi ini baja kimia mestilah kena letak luar tuan-puan. Letak luar kat hujung kanopi tuan-puan Kalau nak letak dalam sikit-sikit pun boleh lah tuan-puan Raja Wali ada lagi tak Raja Wali dalam ni? Minta maaf lah tuan Raja Wali kan. Siapa yang kawan-kawan dia, saya kata minta maaf lah, saya tak baca komen dia. Saya tak pasal apa pasal ni. So dia baja khas dia tak tahu, saya tak tahu dia tanya baja organik mana satu yang dirujuk kan. Tapi kalau dia merujuk kepada baja khas durian bukan baja organik, dia baja kimia. Baja kimia sebab dia ada 12 10 apa-apa kan. Lepas tu dia ada sulfur dia pada fulvic acid. Humic acid. Maknanya lengkap tuan-puan, lengkap. Tuan-puan Itu pun saya scroll tu atas dengan tuan-puan baru saya perasan dia punya komen tuan-puan Tuan-puan kalau ada komen jangan
Jangan terasa kan. Jangan terasa tak baca kan. Kalau boleh komen lagi kan tuan-puan kan. Komen lagi. Sebab saya tengah buat live ni kan. Saya bukannya dah lama kan buat live pakar kan. Saya baru nak belajar-belajar tuan-puan. Tuan-puan ada benda nak komen lagi tuan-puan, boleh lah tuan-puan komen Kalau saya tak terlepas, saya tak baca, tuan-puan komen sekali lagi tuan-puan Kita nak habiskan bateri dia lagi 29% lagi. Yang ini yang ada pada saya. Yang ada pada saya adalah baja tadilah, baja. Saya pin baja ni. Dan saya akan gunalah hari ni. Hari ni saya akan guna. Marilah kita tengok baju apa yang saya pin ni. Baju yang tadi yang saya pin. Baju Huacang Gromax. 12, 10, 21, 8 sulfur dan TE. Sebab dia tengah berbuah tuan-puan. Saya memerlukan sulfur. Tambah satu sulfur lagi dah setara Novatec dah ni. Tak tahu daripada segi sulfur kan tuan-puan. Ini. Tuan-puan dia punya color warna hitam juga kan tuan-puan Dia 12, 10, 21, 8 sulfur tuan-puan Hari ni saya akan letak. Tapi saya akan letak luar lah tuan-puan Mungkin ke dalam 1/3, 1/4 ke dalam pun boleh juga tuan-puan Tapi daripada luar tuan-puan bukan daripada 1/4 tu, daripada hujung kanopi tu kan, membawa ke dalam tu boleh kan tuan-puan boleh. Sebab baju sikit je tuan-puan. Saya letak pun sikit je. Asalkan dia adalah tuan-puan sebab saya pun letak hampir setiap minggu tuan-puan. Jangan ikut macam saya lah tuan-puan Tapi sebenarnya tuan-puan macam saya kan, folia Saya folia setiap minggu tuan-puan. Jarang, kalau tak sempat 2 minggu sekali. Jarang-jarang lah saya tak sempat 2 minggu sekali. Lepas tu kadang-kadang nak setahun nak dapat setahun 3 minggu sekali tu kan, susah nak jumpa lah tuan-puan. Susah nak jumpa. Kemungkinan lepas ni akan ada lah. Kalau saya sibuk kan, saya sibuk tengah kursus ke apa kan, mungkin 2 minggu lah tuan-puan, 2 minggu sekali kan. Tapi sebenarnya tuan-puan saya folia setiap minggu tuan-puan. Setiap minggu. Malam tadi saya tengok video Faculty of Durian tuan-puan Sifu Lim Ciki kata kan, kalau boleh SOP dia kan, SOP Sifu Lim Ciki kan, dia setiap minggu tuan-puan, setiap minggu. Jadi apa yang saya buat setiap minggu tu betul lah tuan-puan. Betul lah, setiap minggu saya folia. Sebab apa tuan-puan, kalau 2 minggu sekali kan, parah tuan-puan. Pokok saya rosak. 2 minggu je dah rosak tuan-puan. 2 minggu je dah serangga dah banyak. Serangga makan ulatnya dengan makan hisapnya dengan apanya. Lepas tu kulat je kan. Dengan kulatnya dengan apanya kan. Banyak tuan-puan. Ni setiap minggu pun ada kan. Raja Langit sedang melihat produk nombor 25. Marilah kita tengok produk nombor 5 tuan-puan. So saya setiap minggu lah saya folia tuan-puan. Lepas tu kulat serangga setiap minggu. Baju Huacang ni nak. Saya tengah pin ni. Saya akan guna tuan-puan baju Huacang ni. Saya nyapin lah. Nanti orang tutup marah. Baju Huacang tu sebab dia tengah berbuah. Kemudian kalium dia tinggi tuan-puan. Kalium dia tinggi. Tuan-puan kalau berminat boleh lah. Dia memang sesuai lah untuk fasa-fasa. Sebab fasa-fasa yang memerlukan sulfur. Raja Langit sedang melihat produk nombor 1. Marilah kita tengok produk nombor 1 tuan-puan. Baju peladang ni tuan-puan. Baju peladang.
Saya belajar peladang ni saya rasa saya dah guna minggu lepas kan. Ke 2 minggu lepas ke kan. Sebab dia ada kalium dia tinggi tuan-puan Kalium dia tinggi. Memang sesuai lah. Macam untuk saya ni memang sesuai. Sebab saya tengah ada buah. Lepas tu 3 magnesium oxide ni saya memang perlukan lah. Saya memang perlukan untuk daun-daun macam ni. Dia perlukan magnesium. Kalau boleh cat mac lah tuan-puan Tapi tak tahu dia macam sebelum ni lagi ketara lah. Mungkin dia beransur-ansur akan okey lah tuan-puan. Beransur-ansur akan okey lah. Tuan-puan ada apa-apa lagi? Sebab kalium pun dia tinggi kan. Kalium dia pun tinggi kan. Apa yang moderator saya sudah sampai. Bolehlah moderator saya tengok ni. Moderator isteri saya lah ni. Dia lebih lebar lah. Lebih lebar daripada muka saya sekarang ni. Lebih lebar. Cuma besar je tu belum lagi lah. Cuma dia lebar. Saya kalah pada lebar lah. Saya kalah pada lebar. Penat tuan-tuan tuan penat. Boleh lah. Saya macam ni je lah. Ataupun ambil daripada sini tuan-tuan. Ambil angle daripada sini lah. Nampak besar tapi sebenarnya kecil lagi. Yang ni yang besar. Kamera ni macam mana? Tipu daya kamera. Cumanya untuk tupai king, saya rasa macam tak ada tuah lah untuk tupai king ni kan. Saya dah tanam banyak tupai king. Tapi tanam mati. Bukan mati sebab apa? Bukan mati sebab tak pandai tanam. Sebab kambing. Dah buat pagar pun pagar guntuh kambing. Tapi tak tahu, kemungkinan itulah. Next pokok tupai king lah. For sure. Tapi kalau tak ada lagi, tanam dulu di kampung tu, nanti kahwin dengan dua hitam ni okey lah. Banyakkan dua hitam pun lagi bagus kan. Sebab dua hitam ni dia cepat berbuah dan senang berbuah dan senang jaga kan. Musangking dia lambat sikit lah, cepat. Ni pun musangking pun saya baru pun ni. Tapi dia bukan sama tahun dia tak sama tahun. Tahun tak sama. Yang ni lagi muda. Saya rasa umur dia dalam 2-3 tahun lah tu. 2-3 tahun lah tu. 3 tahun ke apa kan. Jom lah saya review dia punya tekstur dia. Bukan tekstur buah, tekstur saya nak review tekstur ini. Baju macam Gromex.
Tuan-puan pun kalau ada pokok kan yang boleh dibuahkan kan. Bolehlah letak baju hancang ni grow mat 12, 10, 21. Sebab kebiasaannya baja pokok yang nak berbuah ni dia memerlukan kalium yang tinggi juga. Disebabkan kalium tinggi pada dekat tanah tu kan. Dia pun berbunga. Itu pun bergantung pada cuaca panas. Akan datang ada cuaca panas tuan-puan. Jadi bersedialah untuk cuaca panas. Bolehlah letak baju hancang grow mat ni. Saya nak buka pun payah tuan-puan. Sebelah tangan. Kan masa dia kecil kan, rambut saya dengan botak kan. Sama dengan dia muda kan. Sekarang dah rambut saya macam dah hitam sikit kan. Dah panjang sikit. Dia pun membesar tuan-puan. Sama. Sebelum ni saya suka yang macam ni. Boleh juga sini tuan-puan. Menikmati tuan-puan, menikmati suasana petang. Dia tak nak berbunga dekat dahan-dahan yang besar. Padahal ada je dahan yang besar. Ni kan. Ni ranting tuan-puan. Dia tak nak pula berbuah kat sini kan. Ada orang tengok beg Tuan-puan kalau berminat kat beg kuning tu boleh lah. Bagi tahu beg nombor berapa, kita akan review. Dia tak nak dekat pokok ni. Ni dahan ni besar sikit kan. Dia tak nak. Dia buah pertama kali kedua memang macam tu lah tuan-puan. Dia akan berbuah kat tempat-tempat macam ni lah. Tapi lama kelamaan dia akan berbuah dekat tempat mendatar juga. Tempat-tempat yang kita target untuk dia berbuah. Nasib baik dia berbuah kat sini. Okey lagi. Boleh tampung lagi tuan-puan. Kalau dia berbuah kat ujung tu memang tak boleh tampung tuan-puan. Memang kena buang lah. Tak boleh tampung dahan kecil kan. Buah dia 3 kg, 2 kg. Mana mau. Dua ni dah berapa kg tuan-puan? Dua buah ni berapa kg? Contohlah kalau dua buah ni 2 kg dah 4 kg. Ni ranting tuan-puan. Sebenarnya ranting. Dahannya ni. Dahannya ni. Belakang lagi ni dahan. Dia tak nak berdahan dekat dahan. Dia berbuah kat ranting pula. Tahu kan? Ikut sukalah tuan-puan kan. Sebab dia baru nak belajar berbuah. Dia belajar berbuah macam tu tuan-puan. Ini buah kali pertama ni. Sebelum ni berbunga tak lekat. Biar tak apa. Biarlah tuan-puan kan. Biarkan dia. Macam ni cantik sikit kan. Yang ni cantik sikit. Dia dekat dahan ni okey lah. Ni bau betul dahan tuan-puan. Ni bau betul dahan. Cumanya apa tuan-puan? Cuma dia satu tangkai dua buah. Sebab apa tuan-puan? Sebab sebelah ni ada. Sebelah ni bunga kan. Tapi tak lekat tuan-puan. Tak lekat. Saya biarlah dua ni. Sebab buah tak banyak. Saya biarkan dua tu. Dua tu. Yang ni pun dah besar-besar. Macam besar kepala saya tuan-puan. Dia sebenarnya besar ni. Mana ni?
Ni pun tangkai pun tak ni lagi. Ada lagi tangkainya. Ada lagi tangkai dia. Tangkai dia pun tak cabut lagi tuan-tuan. Dia punya ekor dia. Dia punya ekor. Duri hitam punya ekor. Ni. Duri hitam punya ekor ni. Bila dia bunga kan. Dia mekar bunga kan. Lepas tu dia ada batang mantis dia kan. Lepas tu ni terbakar maknanya dia jadi lah tuan-tuan. Bila dia buah dia makin besar. Yang ni dia akan tanggal lah tuan-tuan. Dia akan jadi macam ni. Ini pun baru tanggal. Tadi dia baru dia terlanggar tuan-tuan, terlanggar. Bergoyang dia Asyik terlanggar dia. Bila dia tadi tanggal pagi tadi saya tertanggal. Dia warna hijau, sekarang dah warna coklat lah. Yang ni pun dah lama tertanggal lah. Dia punya ekor. Tak apa, tanggal tak apa tuan-tuan, sebab dia ada lagi dia punya ekor ni. Dia ada ekor dia, masih ada lagi ekor dia. Ni pun dia tanggal juga tapi masih lagi ada ekor dia. Kalau kira pangsa yang ni banyak pangsa dia tuan-tuan. Yang ni 6 pangsa dia tuan-tuan. Tapi yang ni kecil lagi. Dia memang lain beige. Ni lain beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ni. Cuma kalau duri hitam dia nampak, dia punya star tu memang nampak sampai ke sini tuan-tuan. Tapi kalau apa musangking kan. Musangking dia punya star je. Nampak betul lah. Lagi besar lah dia punya star. Tapi cuma kalau duri hitam ni dia star dia tak berapa besar tuan-tuan. Tapi yang tuan-tuan, saya rasa kalau pokok musangking tu dah berbuah kan. Pokok musangking tu berbuah kan. Dia akan cross pollination kan. Dia akan cross pollination. So bentuk musang star ni lagi menjelah lah tuan-tuan. Lepas tu musangking tu pun dia akan, kalau dia cross pollination, maknanya lebah tu pergi kat duri hitam, lepas tu pergi dekat musangking kan. Dia cross pollination kan. Ada pendembungaan silang kan. Makanya tuan-tuan, musangking tu pun akan menyerupai duri hitam. Maknanya musangking kan, dia akan ada macam ni lah. Dia punya macam duri hitam. Tapi dalam dia tetap musangking. Isi je tetap musangking tuan-tuan. Cuma dia punya pengaruh luaran dia tu dia terpengaruh lah dengan duri hitam sebab dia cross pollination ya. Yang tu pun kalau musangking pun kalau cross pollination kan kat duri hitam ni kan, duri hitam ni akan dia punya star dia akan besar lagi lah. Dia akan lagi cantik lah tuan-tuan. Yang ni kecil kan. Kalau dia kalau musangking tu pun berbunga, duri hitam pun berbunga kan, dia akan cross pollination. Cross pollination kan, dia punya star ni akan lagi menyelah tuan-tuan. Dia macam, tapi masih lagi duri hitam. Dia tetap duri hitam tuan-tuan. Dia tak tukar jadi musangking. Musangking tak tukar jadi duri hitam. Cuma dia punya luaran saja kan. Dalaman je tetaplah yang musangking warna kuning, duri hitam warna oranye. Macam tu tuan-tuan. Saya kena unpin lah produk ni kan. Ini suasana tuan-tuan antara nikmat kan. Nikmatnya adalah suasana bila di bawah pokok lah tuan-tuan. Di bawah pokok yang kita tanam kan. Sebenarnya pokok yang tanam ni dulu masa kecil dia tak boleh teduh kita pun kan. Dia tak boleh teduh kita pun. Sekarang dia dah boleh teduh dah. Daripada panas. Hujan tu tak lah tuan-tuan. Hujan dia tetap kena. Sebab apa? Sebab saya pruning. Kalau panas pun tetap kena juga tuan-tuan. Sebab apa? Durian duri hitam betul. Adi Afiq.
Durian duri hitam. Dia boleh, orang boleh tahu tuan-puan. Kalau dia biasa kan, orang boleh tahu. Pokok durian duri hitam ke kan. Dia tengok daun je. Dia tengok daun ni, kadang-kadang tengok pokok juga kan. Musangking ke, dia beza tuan-puan kan. Daun musangking dengan daun duri hitam beza. Dekat buah pun boleh tahu. Kalau musangking dia lonjong kan. Kalau duri hitam dia bulat-bulat sikit kan. Kebanyakannya bulat. Ada juga sebenarnya yang tak bulat. Tapi dia gugur tuan-puan dia gugur. Dia gugur sendiri. Maknanya kualiti dia punya durian duri hitam dia nak ada kualiti bulat tu. Bagus juga tuan-puan kan. Dan kita tuan-puan, duri hitam dia isi dia besar kan. Isi dia besar. Walaupun kulit dia tebal kan. Tapi isi dia besar. Cuma dia senang berbuah. Senang jaga, senang berbuah. Kemungkinan dia boleh jatuh harga dia bawah musangking tuan-puan. Musangking dia stabil harga je kan. Sebab apa? Sebab nak musangking tu nak berbuah dia payah tuan-puan. Payah. Nak jaga pun musangking pun payah tuan-puan. Kemungkinan akan datang tuan-puan. Akan datang. Sekarang ni mungkin kita boleh tengok lagi. Kadang-kadang duri hitam. Kadang-kadang duri hitam atas musangking kan. Tapi akan datang mungkin bawah musangking kan. Kita tengoklah akan datang macam mana tuan-puan Tapi saya rasa dia akan jatuh bawah daripada musangking. Sebab apa tuan-puan? Sebab duri hitam ni senang tanam. Kalau ramai tanam, maknanya banyak buah tuan-puan. Bila banyak buah, dia akan jatuh juga. Cuma dia oren kan. Dia oren. Isi je saya tak tahu lah tuan-puan. Sebab saya pernah makan